Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya cuba untuk berbincang sedikit berhubung dengan masalah darah tinggi. Pada umumnya, sebahagian besar penyakit yang kita alami berpunca dari perasaan. Perasaan banyak mempengaruhi status kesihatan kita. Bagi saya, darah tinggi juga banyak dipengaruhi oleh perasaan. Panas badan yang melampau, stres yang keterlaluan, ketakutan yang berlebihan, dan memikirkan masalah hidup secara berlebihan. Semua ini boleh menimbulkan masalah darah tinggi. Oleh kerana masalah darah tinggi banyak dipengaruhi oleh perasaan, maka masalah darah tinggi juga boleh dikawal dengan mengawal perasaan. Apa pentingnya kita perlu kenal pasti perasaan yang mana satu yang menjadi punca kepada masalah darah tinggi. Perasaan yang menjadi punca kepada darah tinggi perlu kita kawal. Jadi untuk merawat masalah darah tinggi, kita perlu kawal mana-mana perasaan yang menjadi punca dan sebab kepada masalah darah tinggi. Berusahalah untuk kawal perasaan yang menjadi penyebab kepada darah tinggi. Mengawal perasaan bukan sesuatu mudah. Oleh kerana itu, kita perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh secara berterusan. Cuba kita latih diri untuk lupakan segala masalah yang kita alami di waktu siang. Jangan sekali-kali kita bawa segala masalah yang berlaku di waktu siang ke waktu malam. Membawa masalah siang ke waktu malam akan ganggu tidur kita. Bila tidur kita terganggu, ia akan menimbulkan masalah baru. Bagi saya, membawa masalah di waktu siang ke waktu malam ada satu kerja yang cukup bodoh. Satu kerja yang sia-sia. Fikir masalah, risau masalah yang berlaku di waktu siang ketika malam merupakan satu kerja yang sia-sia kerana di waktu malam. Kita kira ada mustahil untuk kita selesaikan masalahnya di waktu malam. Kita perlu bersabar dan tunggu sehingga hari esok untuk atasi masalah yang sedang kita hadapi. Ingat, kita perlu asingkan aktiviti di waktu siang dengan aktiviti di waktu malam. Siang untuk kita buat kerja, manakala waktu malam merupakan waktu untuk berehat dan tidur. Ingatlah memikir masalah yang berlaku di waktu siang dan memikirkan masa tersebut di waktu malam ada kerja yang bodoh dan sia-sia. Oleh kerana itu, kita perlu latih diri untuk melupakan segala masalah yang berlaku di waktu siang. Kita lupakan segala masalah. Simpankan masalah yang berlaku di waktu siang. Umpama kita simpan maklumat dalam eksternal hard disk, jangan simpan dalam diri kita. Memikirkan sehingga pecah kepala sekalipun tak akan dapat selesaikan masalah yang kita hadapi di waktu malam. Ini sekadar pandangan saya dan saudara boleh berhak untuk tidak bersetuju. Pandangan saya dalam video ini memang berbeza dengan pandangan umum. Tapi ingatlah bahawa kita berhak untuk berbeza pandangan dalam semua perkara. Saudara boleh menerima dan juga boleh menolak pandangan ini kerana ini bukanlah hukum agama. Rasa cukuplah setakat ini. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.